Okay lah, enjoyable lah. Sebab basic dah ada, cuma tak sharp lagi. Macam korang juga, basic dalam trading ada, cuma tak sharp. Newbie golfer di Bukit Unggul. Kali ni aku bersama Sifu aku Kal. Kita akan membantai di Bukit Unggul. So ini adalah view dia. Pretty insane ni. Lawa tu, nampak? Sini ada kawasan bukit. Lepas tu macam hujan tau. So hari ni tak panas sangat, alhamdulillah. Rasa-rasa genting sikit. Ini padang dia sampailah sini. Kalau tak sabar nak main, jom let's go. Sini hujan dengan panas serentak. So new challenge for me lah. So ini adalah set dia hari ni. Roar. Hujan ni Balong. Apa benda main dengan kau ni hujan-hujan ni? Aduh. Jadi ini total cost dia 351. Aku belanja lah. Sebab aku belanja Sifu aku. Hari ni challenge apa pula? Aku Hari ni tengok keadaan padang macam mana, keadaan main macam mana. sebab hujan panas ni. Tak, kita gerak sebab tadi kat rumah panas. Betul. Sampai ada air. Panas yang ada air. Tak, orang pun tak ramai. Kita enjoy Relax je sikit lah. lah. Kita bet ni nak. Aku ikut kau. Tapi aku punya happy. Boleh lah. Tak, ada pecah-pecah sikit. Jadilah kita tengok lah macam mana hujan ni. Kau tak mandi lagi kan? Hai, elok sikit. Aku buat towel ni. Memang mandi lah. Okay, jom. Jom, jom. So ni hole number 4, first nine. Bak kata MK, one good shot. Mana-mana satu. Bismillah. Buat masa sekarang ni, aku rasa aku kacip lah. Nak compare dengan genting hari tu, aku rushing. Golf dengan trading ni satu benda je. Kau rush, kau kalah. Betul tak guys? Aku ada belajar kat satu video TikTok ni. Super flop. Super flop macam ni, club je. Ni aku pakai 5-6 So kena open sikit. Lepas tu handle kena bawah sini sikit, betul tak? Kena cok sikit. Okay, super flop. Ni jarang main vlog tau. Jadilah. Janji super flop. Okay, super flop tak jadi. So aku chip shot macam biasa lah. Rules bunker ni kau tak boleh letak. Macam tu. Par 3 favourite aku lah. Sebab aku boleh pakai iron. Ni shot gila ni. 130 je. Bismillah. Sifu aku bebe guys. Sebab apa? Aku aim salah direction. Nice shot babe. Boleh lah. Hari ni kacik tu. Aku dah jadi hidung se-hidungnya. Pak Long dah hidung. Tambah hidung lagi. Muka aku dah macam hidung habis lah ni. Ni hole number 9 kau tengok apa jadi. Ada binatang kawan. Ini monyet. Yang ni Allahualam. Tu kawan madu pula. Ni ramai. Tapi so far untuk aku kan, as a new golfer, okay lah, enjoyable lah. Sebab basic dah ada, cuma tak sharp lagi. Macam korang juga, basic dalam trading ada, cuma tak sharp. Nak sharpkan macam mana? Ada dekat ebook aku. First step kau tekan link kat bio, tekan di atas open browser. Dalam tu ada ebook free untuk korang claim dan instant dapat slot webinar untuk bulan depan. Kau tengok ramai fans aku Sabar semua, sabar. Nyet, sayang sikit nyet. So fans aku decide nak duduk depan mata aku, nak tengok shot aku macam mana. Kita tengok monyet pergi macam mana monyet. Ini